Peniaga-peniaga pada bulan Ramadan, bagaimana anda menguruskan modal dan keuntungan bisnes anda? Tuan-puan boleh tonton video ni sampai habis dan save untuk rujukan tuan-puan pada bulan Syawal nanti. Pengalaman saya sebagai salah seorang peniaga dalam bulan Ramadan, sales berganda lebih besar dari bulan lain. Tapi kesilapan yang saya telah buat dulu, duit memang banyak, tetapi bila dah habis bulan Syawal, duit yang banyak tu susut dengan jayanya. Modal entah ke mana, untung pun dah tak nampak. Apabila saya mula kenal dengan simpanan emas, saya pastikan berniaga pada hari biasa, saya akan simpan sekurang-kurangnya RM100 dalam akaun emas Gap. Pada bulan Ramadan, saya masih akan buat benda yang sama juga. Cuma selepas raya, saya akan pastikan saya kira terus berapa modal yang saya keluarkan, berapa kos operasi dan berapa keuntungan berniaga. Modal berniaga saya akan asingkan siap-siap dan terus bekukan dalam bentuk emas untuk saya buat pusingan modal berniaga pada tahun depan. Keuntungannya, saya simpan 50% dalam bentuk emas. 50% lagi saya alihkan sebagai bonus raya saya. Dengan emas yang saya simpan pada tahun ni, tahun depan saya boleh pajakkan emas ni untuk modal bisnes dan saya boleh buka satu lagi tapak berniaga dengan keuntungan yang saya sudah bekukan ni. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat buat tuan-puan. Bagi tuan-puan yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh rujuk video yang telah saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.